So semalam, kata semalam saya ada seorang lah yang bekerja sebagai penjawat awam, seorang cikgu. Dia hubungi saya, gaji cantik, kata tetap kerja lebih daripada 10 tahun tapi permohonan ditolak. Okey, rupanya dia ada satu hutang lama daripada tahun 2016. So yang dia sendiri lupa. So apa yang saya cakap kat Kak Bang, walaupun hutang kecil tapi kesannya untuk yang berada dekat masalah hutang lapuknya Kak Bang, kesan dia sangat-sangat besar. Kalau akak-akak abang ada hutang yang dah lama lupa, besar kemungkinan akak-akak abang masih ada apa? Salah satu kena reject lah. Nombor satu dia akan ada dekat report. Nombor dua dia akan ada dekat report sitas kita, kat credit report lah. So siapa dalam live saya ni penjawat awam, GRC dan badan berkanun, walaupun steady tapi stay kena reject. So stay dalam live saya, tolong jangan scroll, sharekan kepada kawan-kawan kita. Okay, hanya untuk penjawat awam, GRC dan badan berkanun saja ya. Penjawat awam 30 tahun ke atas. Gaji, akak-akak abang boleh tengok dekat tulisan yang berwarna hijau. Hutang lapuk wajib gaji bersih atas daripada 2K lah, ataupun 1.5 ni 1,500 ke atas lah. So siapa yang ada masalah kehutangan, yang tak ada masalah orang kata high commitment, yang tak ada masalah bers, okey, AKPK lepas 5 tahun kita boleh buat semakan lah. ATM, pesara dan juga swasta kita close. ATM, pesara, swasta kita close. So untuk pagi ni akak-akak abang, CTOS ni dia bukan daripada bank. Okey, ini adalah apa? Ini contoh Saman, Teko ke semua dia akan masuk Sitos Non-Bank. CTOS nombor 1. So untuk yang ada masalah